Tapi kita ni sebagai manusia, mukmin lah, percayalah dengan takdir tu. Tapi bila ghaflah, dia lupa benda tu. Lupa benda tu, dia mari nyakit-nyakit, tak puas hati lah, tak senang lah. Dia mari macam-macam, banyak bersungguh, banyak merunguk. Na'udzubillah. Itu semua adalah kainah-kainah yang timbul daripada hati yang ghaflah. Jangan kata tak beriman, jangan baca kot tu. Mu ni tak beriman ni, tak nak terima takdir, mu tak percaya ke takdir. Jangan baca gitu. Jangan baca gitu. Masalah sekarang, mukmin itu percaya pada takdir, cuma keyakinan dia itu ditutupi, dihijab oleh ghaflah, lupa. Maka marilah nyakit itu. Dia tak ingkar. Dalilnya tanya dia, percaya takdir? Percaya, dah kan dah percaya. Tapi tindakan tu seolahnya macam tak percaya. Itu panggil ghaflah, bukan tidak mukmin. Jangan salah, jangan keliru sini. Dan banyak yang keliru di sini, sehingga sebahagiannya itu menyangkakan bahawa seolahnya macam dia sudah tidak beriman lagi. Na'udzubillah min zalik. Bagi secara individu, bagi orang lain pula mudah menghukum. Mukmin tak percaya ke takdir lah, tak percaya ke takdir tu rosak iman lah, macam-macam. Itu dua keadaan yang berbeza. Antara keyakinan dengan penampilan, itu dua benda yang berbeza. Sama juga dengan amalan. Antara pelaksanaan dengan keyakinan, dua benda yang berbeza. Jangan letak sepaku. Tak percaya berarti kekufuran, tidak laksana berarti dosa kalau disengajakan. Bila tak sepaku kau penuh jangan. Benda tidak dilaksana bukan tak percaya. Kita pun tak sepaku, tak beriman kawan ni, habis punah, rosak pertimbangan. Jadi perkara-perkara ni kita kena cermat dan kita kena belajar dengan baik.